menyatakan munajatul haqq subhanahu wa ta'ala bagi hambanya atas lidah hawataful haqaiq pada menyatakan hal kelakuan takdir. Di hamba engkau lontar pendengaran ini dan engkau melihat datang akan engkau kurnia daripada. Di hamba engkau lontar pendengaran jadi semua pendengar dan engkau melihat datang akan engkau kurnia daripada. Cuba kamu lihat datang kurnia daripada Allah. Yang ini membawa agama sebagai orang itu ataupun ahli itu, cuma dia buat macam dialog, macam pertanyaan. Mungkin dia dapat kita faham. Dan engkau melihat datang akan engkau ke dunia kerana datang akan engkau kurnia daripada aku. Dan engkau sungguh mendengar hati engkau, maka bahawasanya engkau tiada jauh pada, bahawasanya aku tiada jauh pada engkau. Ilmu maknanya aku tidak jauh pada engkau. Ilmu maknanya ilmu Allah, maknanya Allah subhanahu wa ta'ala dekat. Innallaha ma'akum aina ma kuntum. Allah Ta'ala bersama dengan kamu di mana juga kamu berada. Maknanya Allah Ta'ala ni dekat dengan kita. Dekat ni maknanya dekat dengan ilmu Allah. Maknanya ada satu benda yang terlepas pandang diri kita walau di mana juga kita berada. Itu maknanya Allah Ta'ala dekat kita. Hamba adalah aku bagi engkau tadbir dahulu daripada ada engkau. Mentadbir nafsuka, maka jadilah oleh nafsu engkau itu seolah-olah tiada ada. Maknanya Allah Ta'ala telah mentadbir, Allah Ta'ala telah mengasuh diri kita sebelum daripada kita ada. Semua Allah Ta'ala sudah hidup kita, mati kita, lihat kita, sakit kita, makan, minum, kaya, miskin, apa semua Allah Ta'ala sudah tentu sejak daripada belum dijadikan kita lagi. Sebelum adanya kita lagi Allah Ta'ala sudah takdir, Allah Ta'ala sudah tetapkan. Dan itu kita tak boleh lakukan. Baik. Dan aku mendengar sebelum zahir daripada dunia ini Allah Ta'ala jaga kita sejak daripada alam roh. Jadi Allah buat roh sebelum zahir ke alam dunia, Allah pelihara kita, Allah jaga kita, bukan sekat ini. Dan sekarang sudah zahir. Sekarang kita sudah zahir, yakni kita sudah ada di alam dunia. Dulu kita tak ada. Dulu tak ada umur baru 50 tahun, 50 tahun lah. Sebelum 50 tahun kita tak ada. Dan umur kita 40 tahun, 40 tahun. Sebelum 40 tahun kita tak ada. Sekarang Allah zahirkan kita. Maknanya sebelum kita tak ada, dulu siapa jaga kita? Sebelum kita jadi dulu, masa kita ada urusan dia apa semua, siapa dia lagi? Itulah Allah. Sampai Allah Ta'ala takdir kita sampai ada Allah Ta'ala. Sampai kita mati, jasad kita hancur dalam kubur, siapa jaga kita? Jadi tajuk hari ini sebut bahawa nombor satu sekali kita yang penting ialah kita perlu mendekatkan diri dengan Allah. Kadang-kadang kita mari di dunia kita lupa Allah. Banyak lupa Allah. Dalam rezeki lupa Allah, dalam nasihat hati lupa Allah. Dia nak buat kita semua akan lupa pada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala Innallaha ma'akum aina ma kuntum. Allah Ta'ala bersama kamu di mana juga kamu berada. Mata kita detik untuk Allah. Dia ingat bila ada mata boleh nampak tak? Kelip-kelip mata nampak Allah baca. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala buat lupa kat kita ataupun tak beri kat kita, kelip-kelip mata lupa baca melihat kita tak boleh.
telinga kita yang ada, kita boleh dengar. Ada sentiasa bunyi-bunyi dengar telinga kita. Siapa baca? Allah Ta'ala. Mulut kita bercakap, Allah Ta'ala baca. Kaki tangan kita bergerak, Allah Ta'ala baca. Harta jantung kita rempang, jantung kita rempang sejauh. Takkan kita berjalan saja-saja tak ada siapa yang jaga tu. Allah Ta'ala jantung kita 24 jam. Daripada orang kami dalam ini kita ada doktor ada jantung yang boleh kita sama sekali. Jalan tanpa kita tidur ke, kita jaga ke, terus jalan jantung. Siapa yang berbagi jantung? Jalan jantung. Cuba cari saat lain daripada Allah. Allah Ta'ala sampailah saat jantung itu ialah sudah berjalan 24 jam dalam mana lagi. Ada betul jalan 24 jam. Lewat jalan dalam mana itu. Ini adalah kurnia yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Sekarang sudah zuhir semuanya di dalam peliharaan itu. Zuhir pun dalam peliharaan Allah Ta'ala. Fi'amaku aku sendiri dengan menjadikan dan merupakan engkau. Merupakan engkau, yakni Allah Ta'ala sendiri menjadikan kita dan merupakan Allah Ta'ala buat rupa. Dan kita ada rupa yang kita punya bijaksananya Allah Ta'ala, punya agungnya Allah. Muka manusia tak sama dengan muka orang itu, tak sama dengan muka orang sekarang, tak sama dengan muka orang akan datang. Setiap muka orang itu belai. Kita lucu. Tak ada soal pun muka yang sama. Campur satu-satu macam kita. Tak ada. Tak ada orang yang muka satu macam kita. Tak ada. Maha agungnya Allah Ta'ala merupakan kita hanya khas untuk kita. Macam mana? Allah. Sama-sama dua biji mata, sama-sama satu batang hidung, sama-sama mulut, sama-sama ada telinga. Mata pun sama-sama ada satu, tapi tak sama wajah. Dia tak ada ke mana, dia pusing ke mana, dia hijau ke mana. Allah. Allah merupakan kita pergi muka hati manusia bagi kepada mata penduduk dunia. Tapi muka manusia ni tak ada yang sama satu. Tak ada yang sama satu. Cuma kadang-kadang ada lagi yang kita berubah. Tapi hakikatnya siapa yang buat? Allah. Terus kata muka manusia, muka binatang, lembu sama lembu pada kota sama, kebau sama kebau pada kota sama, ayam itik pada kota sama. Indahnya, hebatnya kejadian yang Allah Ta'ala jadikan manusia. Tiba-tiba kita mari di dunia ni lupa pada yang merupakan kita. Janganlah. Sebab kita tunjuk jadah. Bila kita tunjuk jadah tersebut dilawakkan dan kita baca sajadah wajhiyah lilladhi khalaqahu. Sajadah wajhiyah lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita sujud sambil daripada diri kita sujud. Kita kata fasajada wajhiyan lilladhi khalaqahu. Aku sujud lawan aku lilladhi khalaqahu, bagi yang menjadikan. Tak sebut nama apa, maklumlah Allah. Sajada wajhiyan lilladhi khalaqahu, aku sujud bagi yang menjadikan. Wasawwarahu, bagi yang merupakan rupa kita. Walaupun kita ni tak kenal nama apa, tukang rumah kemudian apa, kemudiannya orang kenal kata kita ni manusia. Sebab Allah rupakan kita sebagai manusia. Wasawwarahu, rupa kita pula macam sebut, tak semacam, tak sama, tak sebalik dengan siapa-siapa. Wasawwarahu wasyaqqa sam'ahu, aku sujud Tuhan yang teguh tempat tinggal. Jangan lupa
buat lubang dan dalam muka letak dalam minum, kita boleh mendengar. Wasyaffa sam'a wa basarahu, siapa yang koyok mata tadi macam ada kebelah. Macam mana kalau keluar mata dengan dahi itu sama, mata dengan dahi sama. Ini ada belah. Lepas tu ada lubang kepuk, ada bukan lubang. Sebab tu bila kita tengok tengok dia ada lubang. Wajah pasal mahu orang korek buat lubang tubuh biji mata. Nah, aku sujudlah bagi Tuhan yang buat lubang telinga pada aku. Aku sujudlah bagi Tuhan yang korek lubang tubuh mata itu sempurna. Ya hawlihi wa quwwati dengan kehendak dengan kekuasaannya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah. Yang Allah Ta'ala jadi aku ni seelok-elok menjadi. Patut sangatlah kita tahu tak boleh setiap hari pun seminggu sekali mungkin mengaku. Seminggu setiap hari, seminggu sekali pun paling kuat kita aku setuju bagi Tuhan yang buat aku daripada tak ada pada ada. Aku setuju bagi Tuhan yang membuatkan aku. Sebab tu dalam Islam kalau sakit boleh ubat. Tapi kalau kita nak ubat kita nak buat pembedahan plastik nak menjadi putih, hidup pipet nak menjadi mancung. Nak tahu haram dosa. Sebab Allah Ta'ala buat kita tu tak sama dengan muka orang lain. Maknanya satu yang ubah dalam dunia ni ubah kita tak. Anak kita pun tak sama, mak kita tak sama, cuci kita pun tak sama. Muka macam kita tu. Kalau kita tulis cermin hitam pun satu ni dia ada keadaan lain. Kalau hidup kepek macam kita, hidup kepek ni satu ni tak ada macam lain. Bila kata benda dalam dunia tu ada satu, tentu benda tu sangat mahal. Sebab tu bila kita tolong buat kita ditermin, kita hargai nikmat Allah. Kita tahu aku ni tak pernah macam orang apa semua. Tak. Special. Sebab muka macam kita tu ada untuk kita aja Allah Ta'ala buat. Tak buat sama dan macam dengan orang lain. Jadi keruan yang patut kita kena rasa berbangga, rasa bersyukur walaupun kita tak putih lah kata hidup tak macam kawan, tak sekot, tak kemas gaya macam orang. Tapi muka macam kita, satu kita je. Tak ada muka orang lain yang macam dengan kita. Betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala buat manusia, segala kejadian manusia tak sama dengan antara satu sama lain. Walaupun ada balik satu mak, adik dengan abang tetap tak sama. Kemak pun seirah dan tak seirah tetap tak sama. Lepas itu ini kejadian